Guys, kembali lagi dalam Mega Teori. Akhirnya kita sudah sampai ke arc terakhir dalam pembahasan Saga Pulau Langit. Sebuah arc yang terdiri daripada hanya 5 chapter di mana settingnya adalah berdasarkan apa yang berlaku 400 tahun dulu. Tapi bagi aku, arc ni mempunyai signifikan yang cukup besar dalam lore dunia One Piece. Arc Jaya tahun 1123 kalender kitaran laut. Nah, based on apa yang aku dah bahas sepanjang 5 part tentang Saga Pulau Langit dan paralelnya dengan kisah Joy Boy based on hint nombor 56 yang Oda campak dekat setiap arc dan cover story yang berkaitan, aku perasan ada satu lagi hint yang Oda selitkan dalam arc Pulau Langit ni yang bagi aku mungkin tidak kurang pentingnya dari nombor 56 ni, and that is bulan. Yes, kalau korang perasan, somehow bulan berkali-kali bukan sahaja ditunjukkan dalam beberapa panel, malah bulan seolah-olah di-highlight dalam beberapa momen-momen penting sepanjang Saga Pulau Langit. Bermula dari pengenalan kru Blackbeard dalam arc Jaya, momen di mana Straw Hats menari seperti Nika mengelilingi unggun api sebelum peperangan langit bermula, berbaiknya Nolan dan Kalgara, malah beberapa tajuk chapter dalam saga ni juga meng-highlight tentang bulan. Yes, mungkin alasannya ialah sebab saga ni basically berkisahkan tentang klan-klan yang berasal dari bulan kan. Basically interaksi antara Straw Hats dengan klan Shandia, Skypiea dan Birka yang mana diorang ni dikisahkan turun dari bulan lama dulu. Tapi apa yang lebih menarik minat aku adalah apa yang Oda highlight tentang bulan pada chapter 292 yang bertajuk To Meet Like the Half Moon Hidden by Clouds, atau terjemahannya untuk berjumpa seperti bulan separa yang diselindungi oleh awan. Okey, sekali dengar memang terasa apakah benda maksud tajuk chapter ni. 2 kali dengar masih pening. 3 kali dengar terus rasa. Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahulah. Tapi aku rasa di sinilah Oda telah selitkan clue tentang salah satu elemen penting dalam hidup Joy Boy, malah bahkan dalam siri One Piece tu sendiri. And that element is Clan D. Yes, elemen terakhir dalam melengkapkan kisah pengembaraan Joy Boy dalam Mega Teori ni lepas Pink Sake yang dapat dikaitkan dengan status Joy Boy sebagai lawan pertama, Alliance versus Axis yang dapat dikaitkan dengan perang Joy Boy dan Imu, dan energi baru yang dapat dikaitkan dengan Nika. Clan D adalah elemen yang menjadi penutup pengembaraan penuh romantis ni. Okey, fakta tentang Clan D ni sejauh ni masih lagi diselubungi terlalu banyak misteri. Tapi kat sini aku yakin korang juga percaya kalau Clan D ada kaitannya dengan seperti mana yang diceritakan dalam Harley Text sebagai mereka dari bulan separa. Obviously sebab bentuk bulan separa juga adalah bentuk D. Nah, kalau korang perasan, di sepanjang lebih 1100 chapter One Piece, ada beberapa chapter yang mempunyai kaitan dengan bulan. Ada tajuk bulan sabit, ada cahaya bulan, malah ada 2 chapter dengan tajuk bulan purnama. Tapi kenapa Oda mention bulan separa pada tajuk chapter 292 dalam bentuk puitis? Seolah-olah dia dengan sengaja nak bagi fans interpret sendiri chapter tu. Maka disebabkan itulah aku percaya maksud sebenar Clan D atau mereka dari bulan separa ni terkandung dalam tajuk chapter 292. Tapi nak memahami maksudnya macam part-part sebelumnya lah. Kita kenalah bedah seluruh arc ni. Okey, apa yang sangat menarik, arc Jaya 400 tahun lepas ni literally bermula dengan chapter 287 yang bertajuk Kami Killing. Apabila Nolan, seorang penjelajah asing yang tiba-tiba datang mengganggu ritual yang sedang diadakan Shandia, bahkan memenggal Kashigami yang para Shandia anggap sebagai dewa. Yes, Kashigami itu sendiri boleh diterjemah kepada Kashi yang bermaksud pokok oak dan Gami yang bermaksud dewa. Tapi sengaja atau kebetulan
arc yang dikaitkan dengan bulan separa atau Clan D ni telah dimulakan dengan chapter yang bertajuk Kami Killing, yang mana basically dapat dikaitkan dengan lore Clan D itu sendiri. Dalam kepercayaan sebuah masyarakat, D telah dijadikan sebagai momok untuk menakutkan kanak-kanak dan menjadi musuh natural bagi dewa. Memandangkan Tenryubito juga diagungkan sebagai dewa dalam dunia One Piece, what if paralelnya dengan chapter 287, Clan D telah menyebabkan kematian seseorang yang penting dari pihak Tenryubito jauh di masa dulu. Ditambah lagi, chapter seterusnya juga ada kaitan dengan Clan D. Chapter 288 yang bertajuk Curse atau Sumpahan, seolah-olah merujuk bagaimana Clan D telah disumpah untuk diburu dan cuba dihapuskan dari sejarah hanya dengan menyandang nama D. Chapter seterusnya ni lah aku percaya bagaimana Clan D mula dikaitkan dengan Joy Boy. Nah, dalam chapter 289 yang bertajuk Full Moon atau Bulan Purnama ni, Nola dan Kalgara akhirnya berbaik setelah saling mengacu senjata ke leher masing-masing. Mereka kemudian berpesta, menari dan minum bersama meraihkan warga Shandia yang sudah pulih berlatar belakangkan bulan purnama sesuai tajuk chapter ni. Tapi semua yang ditunjuk ni adalah secara literal. What if there is a hidden meaning behind this chapter? Nah, dalam bahasa Jepun, perkataan bulan purnama yang dipakai Oda di sini adalah Bogetsu. Tapi korang tahu tak, sepanjang ribuan chapter One Piece, ada satu lagi chapter dengan tajuk yang sama, iaitu chapter 152, di mana chapter tersebut mengisahkan keberangkatan chopper dari Pulau Drum yang berlatar belakangkan bulan purnama yang besar. Tapi anehnya di sini, Oda menggunakan perkataan Mangetsu untuk tajuk chapter tu, sedangkan macam aku cakap tadi, Oda menggunakan perkataan Bogetsu untuk bulan purnama di chapter 289. Walaupun kedua-duanya memang dapat diterjemahkan sebagai bulan purnama, tapi kedua-duanya sebenarnya membawa nuansa yang berbeza kepada masyarakat Jepun. Bulan purnama pada umumnya digelar sebagai Mangetsu dalam bahasa Jepun. Jika diterjemah, ia membawa maksud full moon atau bulan yang terisi. Sesuailah dengan konteks apa yang berlaku dalam chapter 152, Lanon Straw Hat seolah-olah telah mengisi dan memenuhi impian Chopper untuk menjadi Lanon, sedangkan Bogetsu pula dapat diterjemah secara literal sebagai desired moon atau bulan yang diimpikan, di mana Bo dapat diterjemahkan sebagai harapan, keinginan dan melihat dari kejauhan. Sesuai konteks apa yang berlaku dalam chapter 289, di mana Kalgara sanggup melanggar pantang larang kepercayaannya dengan harapan dan kepercayaan kepada Nolan demi menyelamatkan kampung halamannya. Tapi tahukah korang kalau Bogetsu ni sebenarnya mempunyai signifikan yang jauh lebih besar dalam siri One Piece? Bogetsu dalam tradisi masyarakat Jepun juga adalah terma yang dipakai untuk menandakan hari ke-15 pada setiap bulan dalam kalender lunar, di mana pada hari tersebut masyarakat Jepun percaya bulan telah mencapai kemuncak purnamanya dan berada dalam posisi betul-betul bertentangan dengan matahari. Nah, menariknya dalam Arc Wano, rencana untuk menggulingkan Kaido di Onigashima juga telah dieksekusi pada hari Bogetsu apabila Kinemon specifically bagi tahu mereka akan mulakan serangan pada hari festival api dalam masa 2 minggu, which basically hari ke-15 yang juga adalah hari Bogetsu, kerana bulan terlihat purnama ketika tu. Masa tu jugalah perubahan pertama kali Luffy kepada Nika berlaku. Pertama kali bentuk sulong diperkenalkan melalui transformasi Carrot ketika melihat bulan purnama, juga mengambil referensi daripada tradisi festival Jugoya dalam masyarakat Jepun yang dilakukan ketika malam Bogetsu atau malam ke-15 pada bulan 8 kalender lunar, di mana mereka percaya pada waktu tersebut gambaran Arnab di muka bulan adalah yang paling jelas kelihatan. Dr. Tsukimi dalam cover story Annal juga mengambil referensi dari festival Jugoya, di mana aktiviti merenung ke bulan purnama pada malam bulan ke-8 sambil memakan mochi dango juga disebut sebagai Tsukimi. Nah, disebabkan terlalu banyaknya referensi yang merujuk kepada bulan purnama Bogetsu ni lah, aku percaya ia bakal membawa naratif lebih besar dalam siri One Piece nanti. Tapi macam aku cakap tadi, maksud chapter ni tersembunyi di balik maksud tajuk chapter 289
ni, Bogetsu, di mana the moment Kalgara berubah dan enak menjadi kawan baik kepada Nolan walaupun masing-masing mempunyai prinsip dan kepercayaan yang jauh bertentangan, seolah-olah mereka ibarat telah saling menyempurnakan antara satu sama lain. Nah, di sinilah paralelnya bagaimana macam apa yang aku bahas sebelum ni. Joy Boy walaupun mempunyai sifat dan latar belakang yang totally bertentangan dengan Davy Jones yang dia terserempak ketika jatuh ke Lautan Biru, diorang juga enak berkawan baik. Maka di sinilah Joy Boy telah menemukan irama baru dalam dirinya. Irama yang bakal mengubah dunia dan menjadi simbol kepada kebebasan. Yes, Joy Boy akhirnya berjaya membangkitkan kuasa Nika. Dan ini membawa kita ke chapter seterusnya. Chapter 290. The Light of Chandora. Nah, Chandora diambil dari perkataan Sanskrit Chandra yang bermaksud bulan. So, the light of Chandora basically dapat diterjemah kepada cahaya bulan. Tapi, masyarakat Chandora tidak refer cahaya ni sebagai literal cahaya, melainkan ia adalah bunyi lonceng emas Chandora yang membimbing roh-roh nenek moyang mereka sebagai perlambangan kepada cahaya yang membimbing seseorang yang berada di dalam kegelapan. Bulan adalah objek langit yang sering dikontraskan dengan matahari. Mereka dianggap sebagai objek langit yang saling berkejaran dan takkan mendapat satu sama lain. Kalau cahaya Chandora adalah gemaan bunyi lonceng, cahaya matahari pula adalah detakan bunyi drum of liberation yang membimbing hamba-hamba untuk mengejar kebebasan. Joy Boy dan Davy Jones telah berlayar bersama, merekrut kru-kru ke atas kapalnya, membebaskan hamba-hamba dan membentuk aliansi bersama senjata-senjata kuno. Mereka menikmati petualangan mereka sehinggalah pada satu masa mereka dianggap telah melampaui batas dan dilabel sebagai lanon pertama di dunia. Maka di sinilah apa yang diceritakan dalam Harley Text dunia kedua rangkap ketiga terjadi. The sun spread the fire of war. Matahari telah menyebarkan api peperangan. Tapi korang pernah terfikir tak, kenapa label atau gelaran ni seolah-olah diiktiraf oleh seluruh dunia pada masa tu? Maknanya ada satu badan yang menguasai dunia pada era sebelum abad kekosongan dan mereka lah yang cop Joy Boy sebagai lanon. Tapi masa tu world government belum lagi ditubuhkan. Jadi apakah badan ni? Adakah rivalry antara raja-raja yang sepakat untuk label Joy Boy sebagai lanon? Nah, ada satu fakta menarik tentang Ancient Kingdom yang menguatkan lagi kalau macam teori aku sebelum ni, mereka lah badan yang menguasai dunia pada masa dahulu sebelum kejatuhan empayar mereka. Kenapa aku sebut empayar? Sebab Dr. Clover sendiri katakan bahawa kerajaan Ancient Kingdom ni sangatlah megah dan besar. Sebab tu, aku percaya oleh kerana empayar mereka luas dan teknologi mereka tersangatlah maju, kerajaan mereka adalah lebih dominan berbanding kerajaan-kerajaan lain dan mereka telah pun berjaya menguasai dunia ketika itu. Dan nama kerajaan ni adalah based on siapakah yang menguasai dunia dalam Megatory ni. Yes, the Earth God. So dengan kata lain, Advanced Kingdom juga dikenal sebagai The Nerona Kingdom. Nah, di sinilah berlakunya apa yang aku paralelkan dengan chapter 291 dengan tajuknya We Will Be Here. Kami akan berada di sini. Joy Boy membuat keputusan untuk naik semula ke tempat asalnya yang jauh di atas Red Line di kerajaan Nerona demi membawa harapan Davy Jones dan membebaskan hamba-hamba yang berada di dunia bawah di Lautan Biru. Sesuai apa yang diceritakan pada rangkap keempat dan kelima, mereka dari bulan separa berharap, mereka dari bulan berharap. Namun sayangnya, tanpa disedari, keputusannya telah membawa padah oleh kerana pengaruhnya telah mencabar kedaulatan Earth God ketika itu, walaupun kembalinya dia ke atas sana bukan dengan alasan untuk berperang dan dengan bantuan yang sangat minimal kerana sekutunya kebanyakannya berada di dunia bawah. Joy Boy telah end up di eksekusi. Membawa kita ke chapter terakhir dalam arc Jaya 400 tahun dulu ni. Yes, the final chapter, chapter 292, To Meet Like the Half Moon Hidden by Clouds. Okey, chapter ni sebenarnya menyimpan banyak maksud yang tersirat. Pertama, nombor chapter ni sendiri 292 dapat diterjemah kepada bahasa Jepun sebagai Niko ni. Permainan kata kepada Niko ni yang bermaksud sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan senyuman. Dan seperti yang kita tahu, perbuatan ni sangat-sangat berkaitan dengan Nika dan klan D sendiri yang mana mereka akan tersenyum even dalam situasi yang meragut nyawa mereka.
Namun begitu, dalam konteks chapter 292, aku percaya ia diambil dari satu lagi maksud kepada perkataan Nico ni tadi, di mana ia juga boleh diertikan kepada sesuatu yang menjadi dua keping. Yes, seperti Nolan dan Caligara yang menjadi rakan karib yang Oda simbolikkan dengan latar belakang bulan penuh, namun keduanya telah dipisahkan secara terpaksa sebelum mereka dapat bertemu kembali oleh kerana Jaya telah dicampak ke langit melalui knock upstream. Sungguh pun kalau dilihat secara sejajar, mereka sebenarnya berada dalam jarak yang begitu dekat di paksi mendata, namun sayangnya yang memisahkan mereka adalah paksi menegak, dan di antara mereka adalah awan. Yes, seperti bulan yang asalnya penuh telah dilihat seolah-olah terbahagi menjadi separuh dek kerana separuhnya lagi ditutupi awan dan cahaya matahari hanya menyentuh separuhnya lagi. Begitu jugalah Nolan dan Caligara terpaksa berpisah dan masing-masing telah menganggap itulah penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Nah, aku percaya di sini jugalah paralelnya di mana Joy Boy dan Davy Jones terpaksa berpisah selama-lamanya. Apabila Joy Boy telah dieksekusi sewaktu kembali ke atas Red Line, masing-masing Joy Boy dan Davy Jones merasakan bahawa itulah penyesalan terbesar mereka kerana kedua-dua mereka telah gagal menjadi raja dunia dan persahabatan mereka telah terhenti takat di situ. Yes, mereka lah dua sovereign atau dua penguasa yang dikatakan Sea Kings dalam Arc Fishman. Nah, kenapa aku cakap kedua-dua mereka telah gagal menjadi raja dunia dan diorang ni lah dua sovereign? Yang tu kita akan bahas di part kemudian. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.